Saya percaya saudara telah mendengar imbauan tentang perkembangan semasa dan harapan bagi Sabah. Dan saya ucap tahniah kerana konvensyen kali ini telah mendapat sambutan yang hebat dan luar biasa, sesuai dengan tahap kematangan politik dan harapan, bukan saja harapan rakyat Sabah. Perkembangan Sabah ini menjadi tumpuan Malaysia. Sudah tahu tema saya sepanjang 2 bulan yang lalu ini, ke mana-mana saya pergi, dari Perlis ke Johor. Saya tidak pernah lupa menyebut tentang apa yang saya lihat. Ya, tentu saya mulakan dengan di Saratok, di Kenawi, tapi yang saya tumpukan dari Keningau, Siangan, Datu, Papar, yang saya lihat dan saksikan dalam kunjungan yang terakhir ini, kawan-kawan kita memaparkan dari tiap tempat saya pergi, ditunjukkan gambar sambutan rakyat di Persiangan, di Keningau, di Datu, Papar. Itu jadi orang tengok visual. Itu yang saya katakan menyebabkan Najib mula goyang. Jadi saya dah popularkan lagu selain Bila Madu dan Racun sekarang. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Semalam saya di Melaka, saya mula je orang ikut, dia orang dah ikuti daripada YouTube nak bayangkan lagu. Jadi Sabah yang kita tinggal lagu ni, kita ulang kan? 1, 2, 3. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Sabah hilang pada Barisan Nasional. Jadi ini saya nak stres mukadimah ini, nak tunjuk betapa pentingnya kerja saudara, jentera saudara dalam keadilan, kerjasama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat, membenangkan masalah-masalah titik bengit dan menumpukan agenda perubahan kita. Ini kena ingat ya. Sabah itu menjadi buah mulut seluruh negara. Dan saya pilih bersebab, bukan sebab lagunya, tidak. Saya pilih supaya seluruh tumpuan negara, selain pada isu-isu pokok dari jentera dan kebangkitan rakyat, tema dia kebangkitan rakyat. Dan kebangkitan rakyat saya paparkan gambar kehadiran rakyat dalam perhimpunan ini lalu. Dan dalam kebangkitan rakyat itu saya hidangkan lagu kempen yang bau, Tanya sama Najib, dengan paparan gambar dia menyanyi, menari Sumazau, tapi memang out tangsu tiu tak jadi. Tapi yang hari ini tak sempat tunjuk, patut saya lupa nak sebut kata beri, patut kita tunjukkan begitu. Sudah lihat bagaimana rakyat semalam di Melaka tu ribuan yang hadir ya. Dan di suatu menjadi Seremban puluh ribu. Itu kita paparkan, dan anak-anak dan pendengar yang hadiri menyanyi. Saudara, saya nak tekankan, ini berarti tanggungjawab saudara lebih besar. Saya ucap terima kasih, terutama yang lama, yang setia sejak 98 ya, 99 ya, yang mengetakkan asas dalam, saya ingat bukan pemimpin yang baru, yang lama pun ada orang tengah dari sini, yang lama ya, peristiwa yang bertahan. Tapi kita tahu keadaan kemudian menuntut kita menerima kenyataan-kenyataan baru. Kita dapat lakukan lonjakan di Semenanjung kerana selain daripada asas rakan-rakan yang menunjukkan komitmen mereka kepada perjuangan cukup jelas, mereka disertai oleh rakan-rakan baru dengan semangat dan agenda yang sama. Ini menyebabkan kita menyaksikan lonjakan yang baik. Kebijaksanaan kita, sudah Azmi dari sini tahu,
Kebijaksanaan kita pada ketika itu ialah kerana kita dapat mengambil, memanfaatkan tenaga ini sebagai rakan setia dalam kelompok dan muafakat bersama. Ini yang meletakkan kita dalam rekod yang baik dalam pilihan raya 2008. Saya mau dalam berbicaraan ringkas ini, karena saya akan sambung isu-isu dasar nanti dalam acara kebangkitan rakyat, Pakatan Rakyat. Tapi nak tumpu dengan izin kawan-kawan PAS, DAP dan SABP yang ada, tumpu khusus soal dalaman keadilan juga, ya. Ini harus dipelajari oleh rakan-rakan di Sabah. Kita menang di Semenanjung kerana kekuatan induk yang lama, tunggak rakan-rakan yang setia, yang menghadapi pelbagai risiko, pelbagai masalah, tekanan. Kemudian kelompok ini mengambil sikap yang cukup terbuka, berlapang dada. Ada orang yang hebat sebagai panglima, tidak semestinya sebagai pendekar. Ada orang yang pandai sepak terjang silat pendekar, belum tentu boleh jadi pahlawan. Sebab itu dalam kegiatan kita perlu semua. Kita perlu pendekar, kita perlu pahlawan, kita perlu panglima. Ini yang masuk Panglima Al-Ajib dengan Panglima Lumrik ni. Kita kena akui itu. Dan kawan-kawan yang lama tak boleh dapik dada, kata, oh, kami induk, tanpa kami tidak ada. Benar. Orang yang baru pun tak boleh kata begitu. Gabungan mantap ini perlu. Sebab itu saya nak bagi cukup mesin, cukup jelas. Yang penting apa? Bukan Anwar, bukan Azmin, bukan Lajim, bukan Tamrin, bukan Wilfred. Yang penting ini agenda perjuangan rakyat. Ini yang penting. Maka kalau ini penting, kita harus benamkan semua masalah lain. Saya beritahu dan arahan cukup jelas kepada saudara Azmin, saudara Tamrin itu di Sabah, kita tidak akan tolak ansur. Tidak mungkin kita tolak ansur dalam memastikan mantap muafakat ini. Satu. Kedua, agenda perubahan dan reformasi itu dilaksanakan. Ya, itu kita tidak akan tolak. Karena orang, dan ini juga ingat, saudara, semua orang fikir layak, saudara. Kalau kita boleh bentuk kerajaan negeri, dan sekarang ini seperti harapan semua, kita boleh bentuk kerajaan persekutuan. Apa dia? Gebut nak jadi calon negeri dan pusat ini. Begitu penting. Tak semesti, saudara. Ya. Saudara bukan nak menang sebagai ahli parlimen pembangkang. Saudara nak menangkan kerajaan Pakatan Rakyat di negara ini. Dan kerajaan Pakatan Rakyat ini bukan sekadar ganti ketua menteri seperti mana berlaku di Sabah dulu. Bukan ganti orang bagi-bagi balak untuk rakyat-rakyat dia. Kalau ada niat itu, lebih baik hentikan sekarang sebelum kami tergajang awak turun. Amanah ini amanah rakyat. Sebab itu kita kaitkan Pakatan Rakyat, keadilan rakyat, kebangkitan rakyat. Agenda ini agenda rakyat. Sebab itu saudara, amanah ini besar. Saya izinkan sebentar, saya memulakan tadi dengan kata-kata puji pada sebahagian pada Al-Quran yang ada kaitan dengan wahyu dan kerasulan dan hijrah. Bagi kawan-kawan kita yang Kristian dan Buddhis patut dengar, sebab kita baru cuti hijrah. Apa makna hijrah? Pindah Rasul. Dari mana? Dari Mekah. Dia pindah physically, move daripada Mekah ke Yathrib, satu kota
Kota itu namanya sekarang Madinah. Madinatul Nabi, kemudian Madinah Al-Munawwarah. Pindah itu symbolizes apa? Dia agenda perjuangan. Tinggal yang lama. Yang lama apa? Jahiliyah. Yang lama apa? Corruption. Yang lama apa? Fasad. Yang lama apa? Kezaliman. Ya. Ini yang maksudnya. Yang lama apa? Penindasan manusia ke atas manusia. Yang lama apa? Faham perkauman yang sempit. Faham kebangsaan Arab yang sempit. Salah tak salah, dia kaum aku. Dia betul. Dia rompak, okey, sebab kaum aku. Dia rogol, okey, dia kaum aku. Dia curi balak, okey, sebab dia kaum aku. Ini yang dilawan, ditentang oleh Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Membenamkan, bahkan meleburkan faham kebangsaan sempit, ya, qaumiyah, jahiliyah, mata maitatan jahiliyah. Mati, dia itu mati macam orang in the era of ignorance. Jadi kalau kita melawan UMNO, faham kebangsaan yang sempit, tidak harus ada faham kesukuan dan perkauman yang sempit, malah faham parochialism yang sempit. No. Kalau saudara kata ini, saudara kata, oh kita ini bawa paham kesukuan, Kadazan, ke dusun, ke Murut, ke Bajau, ke Bugis. Saya nak beritahu, kita kata pahaman kita paham rakyat yang mesti bangkit dari semua suku kaum. Itu basic kita. Maknanya kita beri jaminan keadilan bagi semua. Kalau tidak, tak boleh. You have Malay dominance, nak ganti apa pula sekarang? Chinese dominance. Lepas tu apa pula? Indian dominance. Is endless battle. Keduanya, saya faham, sebab itu dalam agenda kita, buku Jingga, termasuk Sabah, ada hal-hal khusus Sabah. Tetapi jangan kita terlalu ta'assub dengan Sabah. Semua dari Sabah untuk Sabah. Dari Sabah itu, pimpinan itu untuk rakyat. Saudara, saya ulang lagi kenyataan saya. Cukup bukti orang Melayu guna hak kesemuan Melayu, dasar ekonomi baru Melayu untuk merompak hak Melayu, memperkayakan keluarga mereka. Ada cukup bukti pimpinan Kadazan atau Iban guna sentimen Iban dan Kadazan memperkayakan keluarga mereka dan kroni mereka, dan meninggalkan majoriti Kadazan dan Iban itu terlantar miskin tanpa pembelaan. Jadi soalnya bukan soal suku kaum. So kena ingat ini. Soalnya ialah melantik orang Melayu, orang Kadazan, orang Murut, orang Bajau, orang Cina, tetapi yang boleh memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi rakyat mereka. Now I want to emphasize this, yeah, because I observe, I empathize at times, but I also want to express some concern. Kerana tekanan daripada puak-puak yang menentang kita tu ada juga yang main sentimen itu. Apa the biggest challenge untuk kita, orang-orang Melayu Islam, dalam keadilan dan PAS yang diserang oleh UMNO? Bahawa kita akan menjual maruah kita, hak kita, sama saya, kepada Kristian. Atau orang Melayu akan jual kepentingan daripada Cina, terutama di AP. Itu kempen dia. Kita boleh jawab mengatakan no, kita akan lebih Melayu. Saya kata that is a wrong answer. Jawapannya kita akan lebih adil. Itu mesti jawabnya pada saya. Sama juga di Sabah. Sentimen itu dimainkan bukan kepada kepentingan rakyat, tapi kepentingan kelompok untuk memperkayakan kroni. Jadi saya harap perkara ini jelas. Pertama, harus terima kenyataan bahawa kekuatan induk itu penting, kekuatan muda penting, kekuatan wanita penting dalam cenderamata. Dan kita harus terima baik rakan-rakan, terutama pimpinan yang sanggup mengharum, sanggup korban kepentingan mereka untuk bersama-sama menjayakan agenda kita, terutama di bawah pimpinan Datuk Najib dan Datuk Wilfred Bongkari.
Ini keputusan dibuat oleh pimpinan. Kita rojok pada negeri, kepada cabang, kita rojok pada pusat. Dan ini keputusan muafakat kita bersama. Saya ada, Azmin ada, Zuraidah ada, peringkat biro politik. Dan ini keputusan kita. Dan saya mau keputusan ini dia mengerti, dihayati, supaya tidak ada desas-desus di sebaliknya. We have to win this battle. Yes. Ini dalam sejarah mutakhir, in the recent history ini, kalau kita gunakan istilah, we must seize the moment. Dalam sejarah, saudara, tak selalu. Pilihan raya tahun 96, saya naik ketua kepada Mahathir. Tak ada harapan. Pertimbangan siapa pun pembangkang nak naik. 2004 kita masih belum mengatakan kita mampu sediakan alternatif. 2008 Pakatan Rakyat muncul sebagai alternatif baru. 2012 umum mengatakan kemungkinan Pakatan Rakyat menguasai itu cukup kuat dan ini dipercayai oleh rakyat. Saya bagi satu contoh saja. Kan kita kempen, kita menang, cukai excise kereta diturunkan, harga kita murah, oleh menekan jangan beli kereta sekarang. Sudah tahu tak? Car sales throughout the country jatuh merudu. Sebab orang yakin, ya, ada harapan Pakatan Rakyat menang, jangan beli kereta sekarang, tunggu sampai selepas pilihan raya. Tapi kalau saya kata minyak turun, jangan tahan beli minyak, tahan daripada sekarang. Tak boleh. Jangan beli minyak sekarang, kerana tak boleh tahan. Jadi ini sudah orang menaruh keyakinan. Agenda ini tak boleh kita selesaikan. Sebab itu semua. Ada orang tanya, bukan saja Datuk Najib yang kontroversial, setengah orang tanya, Wilfred orang tanya, mengapa? Banyak soalan. Yahya orang tanya, dan ramai lagi. Saya katakan, parti ini terima gelombang kebangkitan rakyat. Jangan ada kawan-kawan kita terutama yang lama yang memikirkan sedikit pun, oh, Anwar ini dipandang orang baru, ditinggalkan kita. Ini merajuk tak tempat. Ini bukan cerita madu, bukan isteri baru, bukan. Isteri saya tetap Azizah buat sementara waktu. Gua marah yang sudah dah cerita kat Azizah mampu bu. Ini bukan soal isteri baru semata. Ini satu muafakat di kalangan kita, saudara. Kita perlu, dia perlu kita, kita perlu dia. Tetapi ini bukan marriage of convenience. Ini marriage berdasarkan agenda perjuangan. Kita terima dasar ini, dia terima dasar ini. Kita kata dasar ini, royalty begini, dia setuju. Kita kata turun harga minyak, iya. Kita kata judicial independence, yes. Free media, yes. No more corruption, yes. Balak bukan untuk menteri dan penguasa, yes. Kalau semua yes, kita akan laksanakan. No compromise. Tak peduli siapa, kita akan laksanakan. Ini semangat yang ada pada kita. Jadi saya harap saudara pulang dengan agenda ini. Saya percaya tadi rakan-rakan telah senaraikan apa yang patut kita lakukan. Kita tak mungkin menang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebut kita boleh jadi ada di pihak yang benar. We represent the haq, the right group. Kita lawan yang crook, yang perasuah. Tapi kalau strategi kita, masalah dalaman, sibuk itu ini, titik bengik, tak tahu, saya nak gaduh, semua tak kena. Ada setengah orang perangai macam tu. You cakap ada setengah jam, komplain ke satu sampai ke bawah. Ada juga dia macam tu. Dia dengar, dia tanya, bincang dengan dia, yang ni lah problem dia kesian. Dia patut jumpa pergi Secretary Ward. Problem mesti disebut, tapi jangan jadi itu sebagai sesuatu yang obsesif dengan kita. Jadi saya nak tekankan di sini,
Yang penting ialah agenda perjuangan. Saudara, politik ini juga kena ada tolangsung, kompromis. Yang tak boleh lagi, yang saya kata tak boleh kompromis apa? You see, we are talking about different system of government. Kadang-kadang saya tengok kawan-kawan kita pun dia tak apa jelas. Sebab itu bila kita tengok ahli-ahli dia dapat jadi ahli-ahli perbandaran, kadang-kadang ahli dia jadi adun, ataupun macam kita tengok ahli parlimen 1, 2, 4, dia kita takkan tak boleh dapat kontrak. Ahli parlimen pertama dia fikir kontrak dia. Dulu gaji dia 1,800, dia dapat 7,000. Dia kata mana nak cukup? Pasal kau tak ada dapat kontrak. Maka ahli parlimen di Pulau Pinang umpamanya hubungi ketua menteri minta kontrak. Dia $2 company minta kontrak 40 juta. Tentulah ketua menteri tanya, tak boleh. Saya pun jawab tak boleh. Saya tak peduli keadilan ke DAP ke PAS, imitinya. Tak boleh, tak boleh. Ini prinsip kita. Maka lompat. Bila lompat, demi Melayu, demi perjuangan Melayu. Melayu mana? Melayu kontrak 40 juta ini nak. Jadi sebab itu saudara, kita kena latih. Saya sebut tadi hijrah dari Madinah ke Mekah. One is of course racism. Kita leburkan faham perkauman sempit. Tapi kalau kita masuk, kemudian kita masih guna agenda ini di kalangan suku Melayu ke, Bajau ke, Bugis ke, Murut ke, Kadazan ke, then it's the same. It's the same. Saya tegur kadang-kadang kawan-kawan India. Masyarakat India ini masyarakat minoriti. Masyarakat India ini economically deprived. Dia marginalized, miskin. Jadi tanggungjawab kita membela mereka. Tapi kalau dia datang bersama dalam keadilan, dia guna taktik yang sama. Nak lawan UMNO yang resis, dia guna ini mesti Indian, right Indian, semua Indian, Hindu. Saya kata, ni Kadazan Kristian tak tahu mana. So, yang kita tekankan ialah justice. Ini kalau faham saya sebagai orang Islam, bila kita cakap soal hijrah itu, ini dia soal justice. Sebab itu, sebagai contoh, nak bagi one very good example, ialah Bilal. Bilal ni kita kata orang azan. Azan ni sebenarnya muazzin, orang tukang azan. Tapi kita katakan Bilal kerana nama sahabat Nabi yang suaranya merdu, pandai azan. Tapi Bilal ini sebenarnya dari Ethiopia, a slave, hamba abdi dari Habasyah. Hitam legam, bibik tebal, dan dia hamba, slave. Dia dibebaskan. Bila dibebaskan, sahabat-sahabat bila jumpa dia, memang dia hitam kan. Dia berkata, ya Ibn Sauda, hai anak orang kulit hitam. Memang dia hitam tu. Tetapi ditegur. Sebab no racism. You don't denigrate atau menghina mana-mana kaum kerana rupa mereka atau warna mereka. Maka ditegur oleh Rasul. No, never call Bilal, jangan sebut dia anak kulit hitam. Sebab Bilal itu Ahlul Baiti, member of my family. Sudah. That is what justice is all about. That is what struggle for change is all about. You tak compartmental. Kerana dia hamba, you hina dia. Kerana dia hitam, you sisihkan dia. Kerana dia daripada Habasyah, dia second class citizen. No. Ini yang kita nak bawa message. Iaitu justice dengan principles. Sudah kena balik dan pastikan jentera kita kuat. Saya bagi tahu berulang kali dalam 2-3 bulan terakhir ini, in this 2 months, percaya dalam 2 bulan ini serangan UMNO BN macam gila. Macam orang dah sasau. Macam lembu pakai nasi meleh. Dia punya. Jangan pergi dekat. Duduk jauh sebelum dia habis. Ini kena ingat. Sebab dia dah mula habis itu. Kejap yang kita Yahudi, kejap kita Israel, kejap Saman Rafizi, kejap hari itu Azmin punya gambar. Lepas ini mungkin Tamrin pula.
Kalau tak menerima orang percaya. Kemudian ini Nuriza, suruh orang Melayu murtad. I think many more. Saya dapat maklumat ramai lagi pimpinan akan diserang. Pelbagai skandal. Dia nak tutup skandal sebenar. Skandal ini bukan rekayasa. You can create. Tak boleh kata yang kita tak kata. Dia kena berdasarkan fakta. Kerana dia tak boleh jawab. AES tak boleh jawab. Lembu tak boleh jawab. Jadi akhirnya dia pakai serang, tanduk mengata. Saya selalu bagi contoh. You ingat masa Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar, kes apa yang paling besar yang ganggu dia? Lembu. Dia pergi mana-mana lembu. Lembu ini, lembu siasat SPRM, siasat polis, siasat. Hari-hari dia datang ke rumah saya, dia kata dia pertama kali kena teruk. Dia kata, macam mana nak jawab? Dia jawab lah. Macam mana nak jawab kan? You tak ambil duit negeri, jawab. Sekarang dia selesai. Lembu itu sekarang pergi tanduk ketua wanita. So kita kena yakin. Kita dah yakin. Ini yang diajar oleh semua agama. Saya tidak sedikit pun nak perlu apologetic. What do they accuse me? Pluralism. I tend to show too much respect to Christians in particular, dan juga ada orang Hindu dan lain-lain. Ini serangan mereka. Anwar pluralisme, Anwar liberal dan plural. Saya kata saya respect, apa pasal tak boleh? Saya masih lagi dalam Muslim Christian understanding dari peringkat dunia. Baru minggu lalu dapat daripada Community of Sant'Egidio di Vatican untuk hadir bagi kuliah khas di Rome, Vatican, mengenai pandangan Islam tentang justice dan betapa perlunya hubungan baik di antara Muslim dan Kristian. Kenapa harus saya apologetic? Apa pasal nak minta maaf? Siapa nak minta maaf? Orang jemput. Dia bayar semua. Dia nak dengar. Bukan nak minta Menteri Agama kita. Dia tak panggil Menteri Luar. Dia bayangkan Menteri Luar nak panggil pergi Vatikan cakap soal Islam Kristian. So bagi saya, this recognition is because what we dearly believe is important. Kita kena respect dan honor this commitment. Apa salah? Saya tak mau apologetic. Sebab tu lagi dia serang, lagi saya explain. Sebab saya quote Saint Augustine. What's wrong with quoting Saint Augustine? Saya lebih baik saya quote Saint Augustine daripada kamu quote Choi Soleh. Yeah. Saint Augustine itu seorang tokoh ilmuwan dan padri utama dalam sejarah Katolik dengan idea yang cukup kuat. Saint Thomas Aquinas dari segi falsafahnya cukup tinggi. Jadi kita share some commitment. Buku-buku dia, saya tengok dalam dialog masa itu Muslim Kristian itu ada strong understanding. Ada dispute di antara Kristian, Muslim dan Yahudi. Muslim masa itu Averroes, Ibn Rushd. Yahudi itu Maimonides. Dan pada Kristian itu ada dikatakan understanding mereka yang disebut convivencia, kerjasama, persefahaman. Semayang asing, tak padri tak pergi masjid semayang, mufti pergi masjid, dan sinagog untuk Yahudi. Tapi tak perlu kita apologetic. Ini maksud saya katakan, kita kena remain committed. Tak ada, kita tidak sedikit pun ganggu akidah atau keyakinan kita. Tetapi hubungan baik, hormat menghormati itu harus ada. Jadi ini poin saya nak sebut. Ketiga, agenda buku Jingga sudah tahu. Saya kata pertama, saya iktiraf, terima kasih kepada core yang letakkan asas dari awal. Kedua, saya beritahu bahawa kita perlu manfaatkan tunggak-tunggak baru dalam perjuangan kita, kerana ini akan berikan kita punya niche, niche untuk menang. Kalau sudah tanya, saya tak mau dolak dalih. Memang bahawa bagi saya keadilan memang kuat, dan kita ada DAP PAS, rakan setia sekian lama, dan kita sedang undi dengan SCPP. Mudah-mudahan muafakat itu berjalan. Tapi dalam konteks keadilan dan pakatan, saya beritahu
bahawa penyertaan Datuk Lajim, Datuk Wilfred itu sangat bermakna dalam perubahan sejarah bangsa. Jadi saya mahu ini kita laksanakan dengan baik. Itu yang perkara kedua. Yang ketiga, betapa hebat pun kumpulan kita, jamaah kita tanpa strategi yang teratur, tak jalan. Jentera cabang cukup? Tak cukup. Jentera ini harus diperkuatkan dengan jentera tambahan. Kita kena ingat. Semua, aku tanya cabang Batang Pau di bawah pimpinan Azizah, cukup? Tak cukup. Cabang Perbatang Pau itu kuat kerana memanfaatkan jentera, termasuk muda dan wanita yang kadang-kadang tak nampak selari ataupun sama dengan parti, tapi dia menjadi badan-badan sampingan yang membantu kekuatan parti. Jadi ini perlu dilakukan di sana. Akhirnya bila kita menunjukkan calon, sudah saya akan beritahu, that's not end all. Kita ambil kira orang-orang yang lama yang berjuang walaupun tidak jadi calon. Dan saya nak beritahu, yang lama dan berjuang tak semuanya harus jadi calon. Kalau kita bagi syarat yang patut jadi calon itu yang lama berjuang saja, yang baru takkan masuk. Sebab dia kata kita dah khusus, kita dah reserve. Yang lama berjuang saja, yang baru dia pergi ke lain. Jadi sebab itu kita kena pilih calon yang kita anggap boleh catat kejayaan dan kemenangan, dan pimpinan pasti ambil kira rakan-rakan yang jadi tunggak yang bekerjasama. Sebaik mereka itu setia dan kerja, kita tidak akan, saya ulang, kita tidak akan meninggalkan mana-mana pimpinan di peringkat akar umbi yang kekal setia dengan perjuangan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Saya datang juga, walaupun doktor pribadi saya kata kalau boleh tangguhkan tidak in the best of shape dari segi kesihatan, tapi apa tugas doktor, bagi ubahlah. Kalau semua doktor suruh cuti je, kerja tak jalan. Jadi oleh demikian saya dah cukup ubat, tapi saya nak cakap terima kasih banyak. Saya datang juga kerana hargai dan meletakkan importance Sabah dalam perjuangan kita sekarang. Penutupnya saya nak beritahu, luar biasa memang Madu dan Racun itu dah jadi lagu wajib dalam pilihan raya. Hari itu masa perhimpunan Kebangkitan Rakyat di Kota Baru, yang belakang saya tu Uli Aziz, tu Hadi Awal, tu budak-budak, Datuk Madu Racun, tu belakang banyak orang menyanyi. Tapi bila Najib goyang tu saya nyanyi kan, saya tak pandang belakang, saya nyanyi, semua ikut. Jadi menjadi lagu rakyat, ya. Tapi yang Najibnya, lagu tanya sama Najib ini, sudah seluruh negara. Semalam tu saya nyanyi saja di Melaka, itu ribuan orang sambut. Belum sempat saya ajar dia nak nyanyi, dia tahu dah. Itu di Melaka. Bera ini kawasan Jengka ni kira dekat Utang Pahang. Bera, nama saudara tak tahu. Masuk Bera ni ikut mana ni? Lalu Temeluh ke atas lagi. Itu Bera. Rau atas bau Bera. Bila saya sebut dia tanya, semua bangun. Pak Lebai, Pak Haji pun semua sambut sekali. Ini maknanya lagu rakyat. Tapi ingat, apa dia punya theme? Sabah. Jangan, saudara nyanyi, ingat, saudara nyanyi tak apa, saudara orang Sabah. Seluruh negara singing, Najib dah goyang sebab Sabah nak hilang. Jangan, saudara. So, ini pujian dan juga warning. Anything goes wrong, Sabah bertanggung jawab. Jadi make sure you do the right thing. Tanya saya, pimpinan Aizat dan rakan, kita salute kawan-kawan Sabah, kena semangat.
Saya tahu betapa peritnya nak asaskan di Sabah. Tapi kerana usaha saudara daripada awal bertahan, gigih, now you see this kebangkitan rakyat luar biasa. Saya tengok Beaufort, bila saya tengok saya kata, sekarang ni dia bergilir menteri, ketua menteri, baru ni tiba-tiba Perdana Menteri, Pertu Najib, pergilah beberapa kali pun. Saya ingat Beaufort jatuh, BN akan jatuh. Tapi lah Datu. Mana lah Datu bangun orang, lah Datu dia silam. Ya. Itu silam ini apa dah jadi? Itu kan kubu UMNO. Saya pergi tengah hari pukul 1, saya panas terik. Ribuan orang datang dengan semangat yang luar biasa. Dulu Azmin masuk silam tak masuk senarai tu tak? Dia masuk senarai ke bawah. Bila saya sampai ke silam, saya kata Azmin tukar, silam naik ke atas. Itu tumpuan kita sekarang. Ini just effort. Karena ada sedikit effort. Ya betul saya beritahu. Silam ni memang low dalam kategori, tak masuk. Nak first 60 tak masuk. Saya overrule Azmi menjadi sekarang. Kerana on the ground orang bangkit. Mustahil orang datang dengan perasaan, dengan mata dia, dengan kesungguhan dia, dengan ya, orang macam ini. Bagi 1000 dia ambil, bagi 500 dia ambil beri. Tapi nak tukar undi saya ingat tak boleh tukar. Jadi saya hari ini sama. Jadi kalau kita sebut macam Beaufort, Tuaran tu mungkin kita kata tak tahu kuat. Tapi ini kawasan-kawasan yang kita Azmin bagi tahu sempurna. Dia pergi semalam dia. Seminggu sudah. Sempurna. Ya. Sekarang ini dengan usaha cabang, dengan usaha kawan-kawan yang baru, kumpul tenaga, sempurna yang kita anggap di antara di bawah lah dalam senarai kita. Sekarang kita kena naikkan ke atas. Tak sebuah persiangan keningan semua okey lah. Jadi sudah, what next? What next hanya untuk kita balik dan kerja, itu saja. Every house, every youth, every woman, every voter, kita mesti jumpa dan terang kepada mereka, ini kalilah